Apa hukum memegang Al-Quran dan menyentuh ayat suci Al-Quran tanpa berwudu? Tadi kalau yang datang bulan kan, kalau yang bayi kotor kita kata, ni kalau tidak berwudu, memang tak boleh lah kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Bukhari boleh. Mazhab Bukhari boleh. Menyentuh ayat suci Al-Quran tanpa berwudu bagi Imam Bukhari boleh. Saya sudah tulis dah juga pasal ini dengan dalil-dalil dia. Ya dah begitu. Cuma lebih baik, lebih beradab. Dia pun kata begitu, lebih beradab, lebih baik kalau ada air semayang. Kalau tak ada air semayang pun boleh juga. Tidaklah sampai dosa. Kalau kita kata haram, maknanya berdosa. Kalau nak buat, kena ingat itulah. Ingat itu. Ingat bahawa Imam Bukhari mengatakan boleh, harus. Dia tidak kata lebih baik, tidak, harus saja. Dia benarnya begini. Sebab itu kita kata dalam masalah fiqh, dalam masalah ini kita fikir mana yang lebih baik, lebih menguntungkan yang mana. Kadang-kadang setengah-setengah orang ni dia tak tahan air semayang lama, dia nak terkentung saja. Jadi kalau ikut satu mazhab ni tak boleh, ya apa sebab pun tak boleh. Dia kena bulan pergi ambil air semayang lah, bulan pergi. Yang malah pula nak mengaji Quran, pakat tak mengaji lah, senang. Tapi kalau mengikut ini, dia sudah patah air semayang dia, ikut Imam Bukhari kata boleh. Sudahlah, kita nak baca sebanyak mana, setengah juzuk ke, satu juzuk ke, baca. Dah tahu dah kita ni ada masalah. Jadi bila ada masalah, tak apa. Kalau mengikut mazhab Malik, seseorang tu kalau dalam masalah tadilah, dia selalu terkentut, dia tidak biasalah, itu kerana penyakit. Air semayang dia pun tak batal. Air semayang dia pun tak batal. Dia boleh lagi semayang dengan wudu itu juga. Jadi banyaklah pendapat kan.